Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Quran kepada kita, tetapi pernahkah kita terfikir siapa pula yang akan menyampaikannya kepada generasi yang akan datang? Hari ini kita memperingati kelahiran insan yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menghabiskan hidupnya menyampaikan wahyu, mendidik manusia dan membawa mereka daripada kegelapan menuju cahaya. Dan antara warisan terbesar yang sampai kepada kita hari ini ialah Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini anak-anak Nadi Al-Quran sedang meneruskan perjalanan itu. Ada yang bermula daripada langsung tidak kenal huruf, ada yang masih bertatih membaca Iqra, dan sedikit demi sedikit mereka dibimbing sehinggalah mereka mampu membaca dan mencintai kalam Allah. Tetapi perjalanan mereka masih panjang. Mereka masih lagi memerlukan guru yang membimbing, bahan pembelajaran dan sokongan agar pendidikan Al-Quran ini dapat diteruskan. Sempena Maulidur Rasul ini, jangan sekadar kita mengatakan bahawa kita cinta kepada Nabi. Marilah kita zahirkan kecintaan itu dengan membantu memastikan Al-Quran terus dipelajari oleh generasi selepas daripada kita. Mungkin kita tidak mampu mengajar mereka sendiri, tetapi kita boleh menjadi asbab mereka untuk terus belajar. Dan mudah-mudahan setiap huruf yang mereka baca, setiap ayat yang mereka hafal, dan setiap ilmu yang mereka amalkan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Sempena Maulid Rasul ini, hadiahkan cahaya Al-Quran buat mereka agar warisan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus hidup dalam hati anak-anak kita hinggalah ke generasi seterusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.